Oh, tembak guys. Tembak. Hati-hati Fion. Dia tengah kejut. Woi. Lari. Ui, mati. Okay guys, kembali ke dalam channel Anomali. Dan hari ni saya akan main game Scary Grocery The Night Shift guys. Okay, dan di mana game ini ialah horror dan kita bersama Pip guys. Okay, kita perlu main saja. Okay, dua orang. Okay, ni cepat phone. Sama tu. Bye. Dua orang. Okay. Lagi 3, 2, 1. Kita akan naik bus tu guys. Okay. Kita akan naik bus tersebut. Scary Grocery The Night Shift. Survive 20 night. Defeat the entity. Okay, inilah game dia. Saya jadi pekerja di sini. Siapa ni? Hello. Welcome to your first night shift. We're really glad to have you here running the grocery store. And hey, thanks for taking the job. The previous employees, well, they either quit pretty fast or just disappeared without notice. But I'm sure you'll be fine. Here comes your first customer. Wait for the customer to come to the counter. John Doe. Okay, John Doe. Nak apa John Doe? Bag the customer's items. Okay, kita ambil item ni guys. Take a moment to review the customer's Kita check dulu information nama on the dia guys. computer. John Doe. Dia lahir 12 hari bulan. Press these buttons to ask the customer to verify their information. 27 hari bulan 12. Repair. Dia punya job. Okay. Okay, dia punya tempat, nama dan tu betul. Maknanya dia punya ni okey lah. Okay. Hey, look at you. You checked out your first customer. Great job. Okay, cakap kita keep that same check energy pertama going for the customer. rest of the night and try not to overthink things. Okay. Here comes another customer. Customer. Wait for the customer to come to the counter. Customer kenapa muka macam takut je? Ada masalah je ni saya rasa ni. Muka dia macam lain. Okay, tak apa. Kita tak boleh buruk sangka guys. Tengok moment to review, okay? Saya dah ambil. Press these buttons to ask the customer to verify Sabar their Pi. information. Biasa tekan je. Tekan. From. Traffic was a nightmare. Macam lain je. Macam lain je dia punya tempat ni guys. Wrong. Adakah kita perlu buat apa ni guys? From New York. Ditulis situ kat mana tadi? Make sure to also look out for weird looking customers as well as incorrect names. Pick up the pistol and shoot the doppelganger. Pistol. Tembak Fion. Kita tembak customer yang pertama kita jumpa. Sabarlah dulu Fion. Kita bersihkan ni dulu. Now, throw the body out of the dumpster outside. Angkat. Behind the store. Angkat ni. Bayar pula angkat. Weh. Kita pergi kat tong sampah guys. Membuang ni kat dalam ni. Weh. You got rid of your first doppelganger. Nice work. It was a little messy, sure, but you handled it like a pro. Okay. That's enough for your first night. Head to the bus to complete the shift. Okay, kita hari pertama sudah habis. Jom. Night 1 sudah habis. Dan kita pergi ke night 2 guys. Iaitu malam kedua. Okay. Kita sudah kerja selama 1 hari. Dan kita tengah menjalani You actually made some leftover cash from last night. Congrats.
You can use that to buy some things from the supply shop. Go to the order screen and order an item box. Wah, apa ni? Oh, kita boleh beli item. Okay. Sebab stok tu habis, guys. Lori ni ke barang dia? Oh, barang ni kat lori ni, guys. Go to the Okay. item box and restock a shelf. Okay. Sini. Okay, sini. Kita restock dulu, guys. Okay. Perfect. Kita Quick heads susun up on dengan your rapi dah, paycheck. guys. After the company takes out the quota, their share, whatever money is left over is yours to keep. You can take that extra cash over to the supply shop and buy some cool things. It's basically bonus money for being so good at your job. Anyway, I'll be going now. Just remember what I've taught you so far, and you'll be Letak fine. pistol tu. Good luck running the place. You've got this. Customer sudah datang. Oi. Customer ni agak mengerikan, guys. Uish. Apa tu? Apa ni? Apa ni, guys? Apalah. Okay, kita check dulu. Okay, dia punya name Medicine King 14/8/77. Dallas macam salah dia punya ni. Betul guys, dia punya tarikh. Okay. Agak tua je ni. Apa benda ni, guys? Dia suruh beli barang ah? Saya rasa dia suruh beli barang. Okay. Kita beli barang dulu. Wow. Tak boleh. Oh, duit kita kosong. Job dia apa? I cook me hungry. Okay. Salah je. New York betul. Ogos 2/82. Okay, betul. Tak nampak tu, guys. Oh, chef. Okay. Justin Miller. Mantap Justin Miller. Okay. So, apa ni, guys? Afion, selesaikan tu, guys. Jangan salah pula. Okay. Punya tu city. Tempat betul. August. Salah, guys. Tembak dia, Fion. Tembak dia. Popo. Dia punya tarik salah. Oh. Okay, biar saya bersihkan, Fion. Kau selesaikan customer ni. Okay. Customer tadi. Alamak. Customer ni pula nak pijak tempat tu. Okay. Scan. Allah. Apa ni? Scan. Okay. 22/5. Tengok HD. Okay. Settle. Tengok kalau je lain daripada ni, kau tembak lah. Okay. Hop. Okay, mantap. Betul ke? Betul. Jangan salah pula, Fion. Okay. Jonathan kata sembarang je habis. Ini tak boleh beli ke? Next night. Oh, apa? Kenapa bunyi macam tu, guys? Bayar. Oh, ni maknanya barang sudah habis, guys. Ada apa ke kat tanda sini? Tak apa pun. Woi. Ingat ke apa tadi? Woi. Apa ni, guys? Kita kena keluar ke? Stay gila. Astaghfirullahaladzim. Stay. Kita duduk mana ni, guys? Kita duduk mana ni? Panas ke? Alamak. Naik pistol. Wow. Tembak, guys. Tembak. Hati-hati, Fion.
Dia tengah kejut. Woi. Lari. Mana dia? Okay. The entity has escaped. Okay, mantap. Ui, nyawa saya ni slow guys. Aduh, weh. Macam mana ni? Head to bus to end. Okay. Hari kedua sudah habis guys. Alhamdulillah guys. Hari kedua sudah pelik hari guys. Kita dapat 55 ringgit guys. Mantap. Oh, New Balance 82. Okay, mantap. Nasib baik nyawa Udin ni menambah guys. Okay, mantap. Oh, siapa ni? Kita baru masuk, dia masuk guys. Steve Hill. Okay, Steve Hill. Kenapa Steve Hill? Scan. Okay. Job the chef. Okay. Salah ni guys. Okay, kita tengok. Okay, betul. Betul kan? Kalau salah apa jadi guys? Okay. Oh, customer siapa ni? Mary King. Saya kena beli lah barang ni. Barang ni nak habis ni. Okay. Fion selesaikan tu Teliti. Mana barang? Oh, ni barang dia. Okay. Kita ambil barang ni. Wow. Ni betul kan? Banyak barang dia bagi. Okay, Fion selesaikan tu dulu. Ui, kenapa ni? Pergi mana ni? Tu siapa? Weh, kat luar. Turn on. Oh, Fion dah turn on kan? Lah, Fion tak turn on pun. Macam nak keluar ni? Ya Allah. Ish. Fion. Okay, Fion tengah ni. Saya cakap saya kemas ni kau bau tu buat benda lain. Okay, mantap Fion. Mek. Customer dah sampai ni. Okay. Mantap. Kita scan dulu. Okay. Police officer. Adakah dia betul police officer? Okay, betul. Okay, betul. November. Okay, betul. Kita Ni ada barang lagi. Aduh, hai. Okay. Adakah kita boleh beli lagi? Saya tak boleh ke? Oh, boleh beli lagi. Jadi kita banyak tak apa. 4 saat. 3 2 1. Dapat guys. Show light. Tolak Fion. Yang ni jago guys. Okay. Kita mau kemas ni dulu. Oh, salah Fion. Jadi orang yang palsu kan. Okay. Biar saya ni dulu hantar mayat ni. Okay. Fion selesaikan apa ni? Selesaikan customer tu. I respond to emergency and help people ini. Betul ni? Police officer juga guys. Mantap je ni guys. Okay, tempat betul. Dinari 30. Okay, betul. Fion bersihkan ni dulu Fion. Wow. Kita kena fight lagi guys. Makhluk tu ke? Okay. Fion kena jauh-jauh sikit. Nanti dia masuk. Yep. Barang lagi tu. Aduh. Sabar.
Jangan tunggu depan pintu, Fion. Habis kena nanti. Saya tadi kena serangan dia. Nyawa tu tengah, bai. Oh. Siapa tu? Sama, guys. Ui, mati. Mati, guys. Okay, play game. Ui, ni customer ni agak lain ni, guys. Kau tengok tu. Okay. Search around. Okay. Tapi Tokyo betul. Tengok tarik dia punya bond tu. Bond. H. September 8. Betul lah. Betul. Tapi macam lain je. Tembak je. Apa jadi Buat muka dia menyelamatkan, guys. Terpaksa serang. Okay. Saya nak mop dulu. Mana banyak tadi? Buang. Sabar. Perempuan ni pijak. Lara. Mamat ni pula. Okay. Saya bawa ni dulu, Fion. Jaga betul-betul tau. Tapi semua betul, guys. Muka dia pelik, guys. Tak apalah. Kita teruskan saja. Uish, apa benda ni? Tiba-tiba kereta ni keluar. Ui, siapa tu? Ui, siapa tu, guys? Kita mau pergi tengok. Oh, kita kena help dia, guys. Help the guy outside fix his car. Okay, kita kena tolong dia, guys. Wih, kita abang berasap ni. Wih, lari. Ini bukan orang ni, Fion. Allahu Akbar. Wih. Itu bukan orang, Fion. Okay, ini kali ni lain sikit, guys. Mak alert. Okay. Mak alert nak apa? Mak alert macam baik ni. Okay. Scan. Shopkeeper. Okay, betul. Ish. Julai. Salah ni, guys. Salah. Tembak. Ni punya tarik je tu salah, guys. Ni punya H salah. Biar saya mop dulu. Fion selesaikan customer ni. Biar saya kemas. Ya Allah, terlepas. Saya nak ni mop. Okay. Aduh, abang ni pijaknya darah. Mak Len tak geli ke? Okay. Cik betul-betul, Fion. Salah ni takut mati pula tiba-tiba, guys. Yang tadi tu first tu kita main laba-laba, guys. Yang ni, weh, Fion, salah, Fion. Alamak, Apa nak buat ni? Buang je. Fion cek tak betul, guys. Okay. Fion biar saya cek lah. Fion bersihkan mayat. Okay. Salah. Tembak. Okay. Betul guys. Dia punya S ni betul. Okay, balik. Tak kemas lagi, guys. Biarlah. Mayat ni mayat ni bawa sekali ke bas. Allahu Akbar. Busuk lah macam ni, guys, dalam bas. Okay, kali ni naik keempat, guys. Tolong menang, guys. Yang tadi tu sikit lagi nak kena tangkap dengan orang yang pelik tu, guys. Okay. Zakari Hill. Okay, Zakari Hill. Nak apa? Fion nak kemas barang tu dulu. Tak apalah. Fion angkat kotak tu dulu, Fion. Mana Fion? Okay. Job, build and repair around the city.
Okay, betul. From. Okay, betul. Okay, betul. Mei tu okay, 1982. Okay, betul. Siap bang. Dia kalau salah jadi tulis merah guys. Tu agak bahaya tu guys. Apa ni? Mana ni nama alien ni guys? Okay. Wih. Siapa tu? Siapa pula tu guys? Astaghfirullahaladzim. Fion apa Fion? Tak kan? Sekejap. Respond to emergency. Okay, betul. Fion tak payah sebut sini guys. Fokus pada tempat lain. Dah last. Okay, betul. Pretty sure. 12. Okay. Okay, betul. Settle. Tadi ada benda hitam kat situ. Dia lompat pula guys. Wow, abang kipas kat kepala. Tak apa. Okay. Ni belum pula tiba. Okay. Job apa? Library guys. Okay, betul. From. Okay, betul. From. Bingi King. Berapa dua? Jap. November. Okay, betul bang. Terima kasih bang. Okay. Saya kena bersedia ni. Tak kalau tiba-tiba ada benda yang menakutkan guys. Benda menakutkan tapi tak berbahaya tak apa juga guys. Ini berbahaya guys. Sampai mengakibatkan nyawa kita. Macam contohnya laba-laba tadi guys. Mati sekali tak. Aku okay, betul. Okay, betul. 21. Salah ni guys. Kita perlu tembak. Okay. Betul guys. Okay, Fion macam tu Fion. Okay. Amanda Lee. Mata dia gue guys. Okay. Amanda Lee nak apa Amanda Lee? Okay, dia nak makanan. Tak apa. Okay. Job. Okay, repair. Okay, betul. Ui. Kembar. Kenapa pik kembar? Pik kembar? Weh. Pik nampak Pik? Dia pik kembar. Salah guys. Dia punya. Ui. Dia punya form ni. Ya. Form. Salah ni guys. Form ni. Ui, pik kembar. Mayat ni. Mayat dia dulu. Pik kembar. Tak boleh ni. Pik pergi tu dulu. Pergi ni. Ui. Pik apa Pik? Pik apa? Pik apa Pik? Okay. Pik kembar guys tadi guys. Okay. Naik ke 5. Alamak, naik ke 5 ni saya rasa dah seram dah ni guys. Okay. Kita masuk naik ke 5 guys. Weh, muka dia. Ana Gonzalez nak apa? Okay. Mantap. Job apa job? Library. Okay, betul. Ini. Okay, betul. Mulai. Salah guys. Dia lahir bulan Disember. Ya. Ui, jangan bawa terus. Mayat ni bersihkan dulu. Darah ni bersihkan dulu. Allah. Bunyi tu menakutkan Udin guys. Okay. Jawab dia. Betul. Dia teacher. Dia from Denver. 24. Ini kot. 1980. Okay, betul. Okay.
Kau tahu kenapa saya suruh pick slow-slow? Sebab tadi dengan lag. Okay. Steven Lee nak apa? Okay, nak barang mantap. Okay. Jap dia decision. Hai. Got family back Boston visit. Okay, betul. Dia punya ni salah guys. Kerja. Tahu lah betul ke tak? Allah. Weh, sorry bang. Ni salah baca ke? Sebab tadi tu dia punya cakapan macam tak boleh buat ni. Duduk. Okay. Nasib dia tak mati tau. Kalau mati separuh nyawa dia. Jom. I have food. Okay, betul. So baik. Chicago betul. Di Oktober. Sekejap. Okay, betul. Oh, dia bela tak tiba-tiba. Weh, kenapa ni? Weh, awak mana ni? Awak mana ni guys? Keluar. Weh, bahaya. Nasib baik pick on keluar guys. Kalau tak keluar, mati kita. Adakah kedai ni akan tutup selama-lamanya? Kedai kita tutup. Macam mana saya nak kerja selepas ni guys? Aduh weh. Habis barang-barang semua hancur. Weh. Saya ingat siapa tadi guys. Apa mana tadi tu? Okay. Daniel. Okay, jauh je generator. Okay, betul. Betul lagi. Okay, betul. Reading. Okay, betul. Okay. Mantap. Saya tak pernah salah tertekan ni tau. Tertekan ni. Okay, bas. Keluar. Saya nak masuk bas. Tadi ada benda pelik ni guys. Bahaya. Okay, tak apa. Naik ke 6. Kau rasa ni berapa lama ni nak main ni? Naik ke 6 guys. Oh, siapa ni? Okay. Fion beli barang dulu Fion. Okay. Elizabeth Sanchez. Okay, Elizabeth Sanchez nak apa? Okay. I keep the city save up below. Okay, betul. Salah. Dia punya tahu. Weh. Kenapa benda tu keluar lagi? Ya Allah. Hai. Apa benda pik? Fiona selesaikan ni dulu. Mayat ni dulu. Tak selesaikan mayat ni macam mana? Okay. Olivia Lee nak apa? Nak barang. I keep the place clean. Okay, betul. Oh, dia from ni salah guys. Kamu asal yang salah. Tembak. Siapa pula ni? Takkan dia berlaku untuk sekali lagi guys. Okay. Ni kita keluar. Tembak guys. Boleh tak? Fion. Bawa pistol Fion. Tak ada Ada lah tu. Ambil Fion. Tembak dia guys. Wih. Tak boleh. Saya nak pistol.
Pesta di mana? Ya, biar saya lah terpegang. Biar saya pegang pistol ni guys. Adakah kita boleh tembak? Kita dikejar kita terus lari guys. Wish. Lari. Fion lari Fion. Fion lari. Ya Allah. Fion lari Fion. Udin takut ni guys. Okay, mayat ni saya tekan dulu. Okay. Kita dah beli barang. Kenapa gigi sebelah tu cabut? Okay. Kita punya job. Okay, betul. Government level Boston, betul. Aduh, tu bang. 16, 86. Okay, betul. Siap. Terima kasih, Kak. Bang. Saya rasa ni, dia punya ending ni lama ni, guys. Dah pukul 3 pagi. Saya rasa dah mungkin kita untuk balik lah kot. Cepat. Balik. Kita 3 lagi, guys. Nak pukul 5 dah ni. Jom. I have make sure building. Okay, betul. Weh, siapa pula tu? Boston. Okay, betul. 20. Okay, betul. Siap. Okay, saya cek dengan mudah guys. Dengan ringkas. Okay. Abang pacak. Nak apa pacak? Okay. Setakat ni tak ada lagi makhluk yang saya tak pernah tengok. Setakat ni makhluk tu balik. Makhluk yang kat kereta tu guys. I spam Okay, betul. Okay, betul. Mantap bang. Sekali lagi orang yang betul kita jumpa guys. Bas. Bas. Kita lari dari kedai ni guys. Bahaya. Wih. Naik ke 7. Oh, dia sampai naik ke 10 guys. Lama pula guys. Okay. Okay. Beli. Ini nak apa ni guys? Okay. Okay, betul. Salah. Dia punya tempat salah guys. Si tarik pun salah. Settle mayat ni. Okay. Allah. Kenapa macam licin? Settle mayat ni Fion. Mok dulu lantai, baru bawa mayat ni kau. Okay. Oh, dia mau banyak beli air guys. Agak betul. Dan agak kerana anda betul. Okay. Wow, siapa ni? Banyak jugalah orang lalu lalang kat sini guys. Agak bahaya. Kau tahu yang tadi ada musibah duri kat atas. Lepas tu ada musibah kereta tu. Atulah ada lagi musibah. Apa lagi satu tu? Laba tu. Ui, tu lagi susah tu kalau muncul guys. Hi student. Okay, betul. Okay, betul. Biar okay. Okay, betul. Mantap kak. Kan betul. Kan akak jujur. Okay. Grace William. Okay. Grace Williams nak apa? Oh. Job. I had people get back on the road. Okay, betul. Salah. Tembak guys.
Aduh, salah guys ni boy. Weh, kenapa ni? Keluar. Weh, bahayanya. Kenapa ada gas berasak ke? Ada gas berasak ke guys? Okay. Settle ni punya ni dulu. Uish. Okay, dia nak apa ni? Okay, jom. I handle, okay. Betul. Oh, Tokyo, okay betul. Betul. Tanya akak, kau ada akak betul? Naik bas. Come on. Hari ke-8 sudah kita. Hari ke-7 sudah kita. Mayat tu pergi bawa dah kenapa? Guys. Okay. Kita sudah sampai ke naik 8. Okay, akak betul. Tinggal dia ke naik ke 8 ni guys. Ush. If only main tu pula. Okay. Just do it. Nak apa? Okay. Jok je generator. Salah ni guys. Tembak. Okay, settle. Dia punya kerja tu sebenarnya chef guys. Tapi tu dekat sini generator. Salah. Okay. Construction. Betul. New York pun betul kak. Okay, akak betul. Terima kasih kak. Okay. Ni dah naik ke 8 ni guys. Okay. Oh. Kita turn on the generator ni guys. Okay. On sudah keluar guys. Tak tahu kenapa. Dia terkeluar ke? Tak faham. Okay. Bas. On sudah keluar guys. Dia ke-8 sudah guys. Dia ke-10 pula. Dia ke-10. Okay. Dia ke-10 ni dia yang kelas guys. Harap kita boleh buat yang terbaik. Okay. Alexander nak apa? Okay. Daripada day 1 tu sampai hari ni day 1 tak. Ya. Apa boleh je. Betul. Punya tarik ni salah guys. 1003. 1003 guys dia punya tu. Salah ni. Kita mok dulu. Mok. Angkat ni mayat ni. Okay. Dia pit pula keluar. Dia kena buat kerja seorang-seorang. Okay. Ni sebenarnya senang je guys. Cuma yang laba tu je. Laba tu je yang susah. Tak tahu lah kenapa. Okay. The job police officer. Betul. September 9. Okay, betul. Start customer 1 jam je masa akan berlalu. Mantap ni guys. Daripada night 1 sampai night 10, night 9, sekarang sama je laku guys. Mekanik. Betul.
punya mekanik betul. Yummy. Okay, betul. Ya mas. Betul. Okay, betul. Terima kasih bang. James Yong. Okay, James Yong ni macam Cina ni guys. Cina. Okay, tak apa. Tak kisah pasal dia punya ni. Penting dia punya kerja, tempat dengan dia punya terbang tu. Tarik lahir dia guys. Job. Okay, betul. Okay, betul. 18. Okay, betul. 18.85. Okay, betul. Terima kasih bang. Okay. Dah keempat kan? Keempat dah guys. Alah, tengok. Perkara yang sama juga yang keluar guys. Easy lah. Easy. Tak apa. Perkara sama juga yang keluar guys. Okay. Ni customer yang terakhir. Kita perlu buat yang terbaik guys. Mau tak kita perlu escape ke lari ke tiba-tiba. Susah. Kena sedia. Jom, mekanik. Okay. Mekanik. Betul. Mekanik pun salah. Kita tembak je. Baik. Tembak je guys. Okay. Yang kelima. Tak apalah. Okay. Adakah kita menang? Kita menang ke? Di ke-11. Ui. Dia ni tak habis-habis guys. Dia tak habis-habis sebenarnya guys. Saya rasa pun cukuplah sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Apa pun jangan lupa subscribe, share, like dan bye bye.